Afrina Patricia ialah Ratu Pecut Wanita Sukma untuk 2024 di Sarawak. Nama saya Nur Afrina Patricia binti Muhammad Rizal. Acara saya 100 meter dan 200 meter. Untuk perjalanan saya sepanjang bulan Ramadan ni agak penat lah sebab macam semua orang tahu atlet mesti akan menjalani latihan dekat venue tempat training masing-masing. Bagi saya untuk perjalanan Ramadan ni agak sukar lah sebab saya pun baru start training after habiskan pendidikan luar di UPM. Belajar dan pada masa yang sama kena latihan ni, kita nak bahagikan masa tu susah sebab dekat U punya jadual dia tak sama macam mana sudah tersusun dekat Prayu, dekat Sekolah Sukan. Sebab selalunya kalau macam Prayu kita tahu pagi kita kelas sampai Zohor and then petang baru kita training. Tapi kalau macam untuk U ni mungkin kalau kita at least nak training 2 sesi dalam satu hari, mungkin kita kena korbankan masa belajar kita. Macam Jayatul Husnia, Rosinda Samsu sendiri, diorang korbankan perjalanan belajar diorang daripada 4 tahun mungkin jadi 9 tahun ataupun lebih lagi. Bagi saya rasa mungkin saya akan cuba untuk habiskan belajar saya. Tapi dalam masa yang sama pun saya kena konsisten dalam training. Untuk saya sendiri agak sukar lah nak bahagikan masa tu sebab kita pun tak tahu masa belajar kita bila, masa training kita pun kita sendiri kena tentukan. Saya rasa untuk pencapaian saya 2024, saya bangga dengan diri saya. Saya rasa tak ada pun perkara yang saya tak dapat buat sebab apa yang saya target dekat 2024 tu saya capai. Sebagai contoh, saya nak menangi emas dalam Sukma Sarawak dan juga saya nak pecahkan masa rekod baru Sukma. Jadi saya rasa tak ada perkara pun yang saya tak capai. Semua yang saya nak saya capai. Sasaran tahun ni semestinya saya nak buat lagi yang lebih baik daripada tahun lepas. Sebagai contoh, saya nak perbaiki perserbayan saya dalam kedua-dua acara saya dan juga saya nak memenangi medal di SEA Games Thailand, tak kisah untuk acara individu ataupun acara berkumpulan.